Assalamualaikum. Apa khabar guys? Alright. Okay. So nampaknya guys, apakah yang terjadi kepada pergerakan gold? Dia terus membuat kenaikan ke atas. Okay. So saya sebenarnya tadi sebelum news CPI saya menjangkakan akan terjadi penurunan sedikit lah. Kita bajet lah kan. Tiba-tiba manalah tahu spike ke bawah, lepas tu baru menyambung kenaikan ke atas. Tetapi apakan daya guys, dia tak nak turun bawah, dia terus naik ke atas tuan-tuan. So kalau kita dapat lihat daripada pergerakan di time frame yang lebih kecil, saya menjangkakan di sini sebenarnya akan terjadi penurunan. Okey, bila terjadinya penurunan, kita akan jangkakan seterusnya price akan membuat kenaikan. Kenapa price menyambung kenaikan? Disebabkan kalau tuan-tuan sempat lihat dalam pergerakan yang terjadi sekarang ini tuan-tuan, kalau kita lihat betul-betul ini adalah satu pergerakan. Kita cari yang kotak dulu. Okey, kotak dah ada. Alright, kotak dah ada, bagi tebal sikit supaya lebih ramai sahabat-sahabat nampak. Gitu. So kotak kita dah ada. Lepas tu kita ada kotak lagi tak? Kita ada satu lagi kotak tuan-tuan. Kita dah nampak ada satu kotak di sini. So dalam pergerakan yang ini membuat pergerakan yang terakhir kenaikan. Disebabkan oleh itu saya menjangkakan akan terjadi kenaikan lagi. Cuma sewaktu CPI tadi saya ingatkan dia akan membuat penurunan, tetapi nampaknya dia tak nak turun. Dia tak nak kawan kita tuan-tuan. Dia tak nak kawan kita. Tapi tak apalah. Nampaknya seperti dia tak nak memberi peluang kepada kita untuk membuat penurunan. Okey. So kalau di time frame yang lebih kecil, apa yang kita nampak dalam pergerakan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah pergerakan untuk wave yang ketiga. So kalau saya nak tandakan belon, saya akan tandakan begini. Lebih mudah untuk tuan-tuan dapat lihat. Dan seterusnya kita ada satu kotak di sini. Okey. Alright. Kotak bawah ni kita ambil daripada pergerakan di time frame yang lebih kecil. Jangan confuse tuan-tuan, jangan confuse. Okey. So sekarang ini apa yang kita boleh lihat? Terjadinya series of kenaikan, betul tak? Kalau kita gunakan Fibo retracement, tarik daripada bawah ini, kotak yang pertama sampailah kotak ke atas, dia tak turun pun sampai 2, 3, 6. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Dia tak ada hati nak turun. Sebab apa? Sebab kalau kita tukar kepada time frame yang lebih kecil, kita tukar di sini. Okey. Kalau tuan-tuan dapat lihat betul-betul adalah satu pergerakan membuat penurunan. Ini kotak tuan-tuan. Kotak, lihat betul-betul. Kalau kita gunakan Fibo extension, kita akan tarik sampai sini. Price memang masuk ke level 1 dan 1, 2, 3, 6. Nampak ni? Dia masuk tu tuan-tuan. Nampak 1 dan 1, 2, 3, 6. Dia touch je, dia terus pergi membuat kenaikan. Saya menjangkakan tadi dia naik dan dia turun balik. Tetapi apakan daya, dia naik, dia terus sahaja membuat kenaikan. Jadi di sini sebenarnya telah memberitahu kepada kita bahawa price akan menyambung kenaikan. Okay. So ini kita dah nampak dah. Bermaksud kotak ini dah siap. Okay. Kotak yang ini tuan-tuan. Okay. Alright. So sekarang ini kita akan tukar balik kepada time frame lebih besar tadi. So kita dah nampak ini satu pergerakan yang mana telah terjadi kenaikan yang juga correctionnya dah habis. Alright. Okay, so sekarang ni tuan-tuan, kalau kita tukar kepada time frame M30, kita melihat adanya pergerakan-pergerakan kecil yang terjadi. Betul tak? Dia naik, dia sikit-sikit, dia naik, dia turun, dia naik balik. Okey. So sekarang kat sini, apa yang kita boleh nampak tuan-tuan? Apa yang kita boleh nampak? Adanya pergerakan yang terakhir bakal terjadi, iaitu kita akan melihat, kalau cerita senang Elo Wave lah, kita cerita Elo Wave yang paling mudah sekali, kita melihat kepada pergerakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia lebih kurang begitu tuan-tuan. Jadi ini akan membuat pergerakan yang terakhir dalam series of motif ini. Faham tak? So maknanya pergerakan ini dah ada satu belon, pergerakan untuk belon kedua, dan sekarang akan membuat pergerakan belon yang ketiga. Yang menjadi persoalan sekarang ini tuan-tuan, sampai mana dia boleh naik. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita akan ramalkan dahulu pergerakan menggunakan Fibo extension. Lebih mudah untuk kita melihat dahulu daripada pergerakan itu. Jadi kalau saya nak gunakan Fibo extension, dari mana kita perlu tarik tuan-tuan? Dari mana kita perlu tarik? Dari mana? Iaitu
iaitu daripada kotak yang pertama di bawah ini sampailah ke kotak yang teratas dan kita matikan di hujung kotak. Okey. Jadi kalau dekat sini tuan-tuan dapat lihat tuan-tuan dapat lihat pergerakan yang membuat kotak-kotak ini. Nampak ni? So kalau saya nak tandakan bukan dekat sini, minta maaf tuan-tuan. Saya anjakkan ke atas sikit. Dekat situ. Alright. So yang ini kotak dia sampai sini. Okay, so sekarang ini level pertama yang perlu kita ambil adalah 0.618. Ambil level ini sebagai target kita tuan-tuan. Ini akan dijadikan kita punya target. Lebih mudah untuk kita jangkakan. Jadi kat sini saya akan tandakan target 0.618 dan seterusnya saya akan letak price dia berapa? 32. Kita ambil lah 3200. Senang cerita. BRN terus. Ok, so ini yang kita akan jangkakan dahulu tuan-tuan, yang mana jika terjadi kenaikan dan seterusnya break level invalidation ini, kita akan menjangkakan kenaikan seterusnya adalah sehingga ke sini. Ok, so ini yang kita nampak daripada penggunaan Fibo extension di time frame ataupun di pergerakan yang besar. Kalau kita nak lihat di pergerakan yang kecil, apa yang kita boleh jangkakan? Pertama sekali, ini kita akan ambil satu pergerakan. Okey, nampak tak? Ini kita akan ambil satu pergerakan. Selepas itu dia membuat momentum, betul tak? Bila momentum ini kita akan ambil sebagai pergerakan untuk wave ketiga. Jadi kita gunakan Fibo extension dahulu tuan-tuan. Tarik daripada atas ni sampai ke bawah ini, kita ambil 1.618 dahulu. Lihat betul-betul ya tuan-tuan, lihat betul-betul. Okey, kita ambil satu level. Yang ini saya padam dulu balon ni supaya tuan-tuan tak confuse, dan ini saya akan tukar warna kepada warna yang berbeza supaya tuan-tuan nampak apa yang saya nak sampaikan. Itu je. Okey, so kita ada satu level kat sini. Alright, ni anak panas saya padam dulu. Jadi di sini Fibo ni saya akan padam dahulu. Okey, so kita dah ada satu pergerakan yang pertama dan juga satu pergerakan yang kedua. Okey, so sekarang kita dah dapat pergerakan yang seterusnya, iaitu di sini. Saya tukar sekejap tuan-tuan. Pakai ni sikit. Nampak sikit. Okey, so ini pergerakan seterusnya untuk gold membuat kenaikan. Dengar betul-betul. Bila kita dah jumpa pergerakan begini, lepas tu apa yang saya akan buat? Saya akan gunakan Fibo retracement. Tarik daripada belon yang kedua ini tadi kat bawah ni sampailah ke atas. Jadi level seterusnya yang saya akan tandakan adalah di 0.236. Kalau tuan-tuan tak faham, tak apa, nanti kita akan explain. Don't worry. So saya padam dahulu sebab saya nak tandakan. Saya nak tengok sama ada target dia ni sampai ataupun tidak. Yang ni saya tukar warna supaya tuan-tuan tak confuse. So kita ada satu warna biru dan satu warna oranye. So sekarang ini target 0.18 daripada pergerakan yang besar ya tuan-tuan. Sekarang saya akan lihat daripada pergerakan yang kecil. Saya akan gunakan Fibo extension. Kita akan cari level 1 pula sekarang. Okey, tarik dari sini sampailah ke sini. Level 1, target kita akan 1. Nampak? 1 di sini. Jadi 1 di sini juga boleh dijadikan level untuk kita jangkakan price boleh membuat kenaikan. Faham tak apa yang saya sampaikan? Dalam pergerakan yang kecil ini kita akan ambil 1. Dalam pergerakan yang besar ini kita akan ambil 0.618. Jadi dekat sini kita dah nampak dah. Oi, kita ada satu lagi target. Tak kisahlah tuan-tuan, janji benda ini dia nak menuju ke situ. Itu point dia. Itu point yang saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Ini akan dijadikan level FE 1.00 di minor wave. Minor wave tu maksudnya dalam pergerakan yang terakhir ini. Okay, so ini yang kita dapat lihat pergerakan untuk gold seterusnya. Jadi target kita daripada pergerakan yang besar ini adalah berada di 3200 dan target kita untuk Fibo extension 1.00 di minor wave. Minor wave ni bermaksud yang ini tuan-tuan, yang pergerakan yang ini. Okay, dia sama ataupun lebih kurang. Nampak tak? Lebih kurang. Nak dekat je, tak menjadi masalah. Bagaimana kita dapatkan itu adalah dengan menggunakan pergerakan belon kotak. Sama je tuan-tuan, sama kotak. Lepas tu akan terjadi belon, akan terjadi kotak di sini,
dan seterusnya akan membuat satu lagi belon ke atas. Jadi kita punya target kita dah nampak dah. Dalam setiap pergerakan adanya cukup syarat dia belon kotak dan belon. Dekat sini pun kita ada belon kotak dan belon. Dan di sini juga perlu ada belon kotak dan belon seperti yang saya lukiskan di sini. Nampak? Okey, so saya tukar warna. Takut nanti ada sahabat-sahabat yang confused. Apa ni Cik Pol? Lain macam lah ni. Saya tak nampak pula color dia macam ni pun. Cik Pol boleh tak tukar color? Ada orang marah saya dulu. Kata tak sama color. Dia pening kepala dia tengok. Ni macam ni. Nampak tuan-tuan? Nampak Okey. So ini perbezaan dia. Ini yang kita lihat daripada sudut pergerakan. Apa yang kita jangkakan adalah akan terjadi pergerakan sedemikian yang mana dianya mempengaruhi kepada pergerakan seterusnya untuk goal. Faham tuan-tuan? Faham Inilah cara bagaimana saya melihat kepada pergerakan, bagaimana saya membuat mapping dan seterusnya saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua supaya sahabat-sahabat semua dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan. Okey, kalau saya sekadar bercerita tentang saya membuat penulisan mungkin susah untuk difahami. Tapi sekarang saya dah lukiskan semua ini dan saya buat penerangan juga kepada sahabat-sahabat semua supaya lebih mudah untuk difahami. Alright. So saya akan menjangkakan akan terjadi kenaikan lagi ke atas dan ini akan dijadikan level dia. Seterusnya, apa yang saya nak pastikan, janganlah ada pergerakan break ke bawah. Itu je sekarang ni. Jangan dia break ke bawah. Kalau dia break ke bawah bermaksud kita punya kiraan ini terpaksa ditukar dan seterusnya kita akan melihat pula daripada sudut yang berbeza. Faham tak? Saya tak cerita tentang what if sebab saya tak nak buang masa malam-malam dah ni. Okay, saya nak buat video saja je sebab saya nak juga buat bagi penerangan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ni agak sibuk sikit saya. Okay, so malam baru sempat nak bercerita. Inilah yang saya dapat kongsikan dengan sahabat-sahabat semua supaya ianya sedikit sebanyak memberi manfaat dan juga memberitahu kepada kita ke manakah arah untuk goal seterusnya. Faham tuan-tuan? Faham Kena ingat tau, dia dah break ke atas tau sekarang ni. Dia dah naik ke atas. Kalau macam saya cerita dalam live semalam bersama dengan Erante, saya tarik Fibo retracement, dia dah break 0.18, bermakna dia akan terus membuat kenaikan. Faham tuan-tuan? Jadi inilah saja yang saya nak sampaikan untuk sahabat-sahabat semua. Jika sahabat-sahabat semua rasakan video ini bermanfaat, silalah like, nak share, nak follow ke, nak buat apa ke, terpulang. Nak tinggalkan komen pun boleh, tak menjadi masalah. Ingat, poin sekarang ini kita melihat target di atas, price akan membuat kenaikan. Tetapi jika dia break ataupun membuat momentum ke bawah, kita akan ambil kiraan baru daripada sudut yang berbeza pula. Faham tuan-tuan? Saya tak sempat nak buat what if sebab biasa saya akan siapkan what if. Saya akan tunjukkan kalau ke bawah pula ke mana. Tapi buat masa sekarang ni saya tak nak buang masa tuan-tuan. Kita nak lihat dahulu ke manakah arah dia. Alright. So ini saja perkongsian saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye. Yeah.